Tuan-tuan perempuan dah dengar banyak kali dah cerita pasal hijrah ni. Kalau kita ni hidup 30 tahun 30 tahun dah dengar. Kalau 40 tahun 40 tahun dah dengar. Kalau 60 tahun 60 tahun dah dengar pasal cerita hijrah ni. Jadi hari ni kita nak ambil satu pendekatan yang berbeza. Kita nak melihat kepada diri kita, adakah hijrah yang kita lakukan sebelum ini sudah capai, ataupun hijrah tersebut hanyalah yang kita faham perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain sahaja. Kita ambil satu pendekatan yang berbeza begitu, tuan-tuan dan puan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu garisan untuk kita faham bahawa hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi ke Madinah tu dah tak ada dah, tuan-tuan dan puan. Dah tidak berlaku dah. Kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada dah hijrah daripada Mekah ke Madinah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada dah. Tapi perpindahan itu adalah perpindahan fizikal. Tapi perubahan itu bukanlah perubahan yang dituntut di dalam Islam. Perubahan yang dituntut di dalam Islam adalah perubahan yang kedua tadi, yang dipanggil perubahan hijrah dari sudut maknawi.